Selamat datang ke Sungai Besar. Kembali lagi kita dalam Landscation. Saya Azrin Dan saya Dina. Dalam video Travelog kali ini, kami akan explore 3 tempat dengan aktiviti-aktiviti menarik di Sungai Besar. So, adakah Sungai Besar really worth the hype? Kalau korang nak tahu, korang kenalah stay tune. Destinasi pertama kami, Laman Choko. Setiap perjalanan mempunyai titik permulaan dan bagi kami, kisah ini bermula di Laman Choko. Destinasi pertama kami ini menawarkan pelbagai aktiviti menarik dalam satu lokasi yang menjadikannya sesuai untuk dikunjungi bersama rakan-rakan mahupun keluarga. Sebelum memulakan aktiviti lain, kami singgah ke kafe yang terdapat di sini untuk menikmati makanan pagi. Antara menu yang kami cuba ialah mi bandung, pizza dan juga beberapa pilihan minuman. Mi bandung yang kami pesan mempunyai rasa yang cukup menyelerakan, manakala pizza pula sesuai untuk dinikmati bersama rakan-rakan sambil berbual dan menikmati suasana sekitar. Selepas menjamu selera, kami meneruskan eksplorasi ke kedai coklat yang menjadi salah satu tarikan utama di Laman Choko. Melihat pelbagai pilihan yang tersedia membuatkan kami rambang mata untuk memilih. Banyak betul lah aktiviti kat sini, Dina. Tapi lepas ni kita nak pergi mana? Jom ikut kami. Stop. Destinasi kedua kami, Anas Cottage Garden. Anas Cottage bukan sahaja menyediakan tempat penginapan dan resort, tapi ia juga menawarkan pelbagai aktiviti menarik seperti menaiki ATV, naik tram dan skuter elektrik. Fun fact tentang tempat ini berkonsepkan British Cottage tetapi terletak di tengah-tengah kawasan sawah padi. Disebabkan konsep dia yang unik, ramai orang datang sini untuk healing dan photoshoot. Apa yang kami suka ialah vibe dia yang sangat calming. Dengan angin sawah dan suasana kampung, rasa macam keluar sekejap daripada dunia sibuk. Last stop kita pada hari ini, Henna Cafe. Sebelum matahari terbenam, kami singgah dekat sini untuk berehat dan spend time together sambil menikmati suasana petang. Fun fact tentang Henna Cafe ini, tempat ini memang terkenal sebagai spot santai dan sunset hunting sebab view petang dia sangat cantik dan tenang. Dan honestly, ending trip dekat sini memang perfect. Duduk sambil tengok sunset selepas seharian berjalan buat kami rasa tenang sangat. Akan jadi apa bila kita buat Kadang-kadang momen yang nampak biasa tu sebenarnya yang paling susah untuk dilupakan. Gelak dalam kereta sambil ambil video random, buat benda simple together dan menikmati perjalanan bersama semua tu perlahan-lahan menjadi kenangan. Alhamdulillah, kami sudah selamat sampai kembali di UiTM Lendu. Dalam perjalanan ini, kami sempat meneroka 3 tempat dengan aktiviti-aktiviti menarik di Sungai Besar, iaitu Laman Choko, Anas Cottage Garden dan Henna Cafe. Setiap tempat menawarkan pengalaman yang unik dan sangat sesuai untuk korang yang mencari short getaway yang menarik dan santai. Jadi, sampai di sini sahaja travelog kita pada kali ini. See you guys in the next video.